trending dan terkini di Dagang News. Maxis Berhad mencatat prestasi kukuh pada suku ketiga 2025 menandakan momentum positif dalam operasi dan pengurusan kos yang berdisiplin. Dalam makluman kepada Bursa Malaysia, Maxis berkata syarikat meraih keuntungan selepas cukai PAT sebanyak RM412 juta, meningkat 12.6% berbanding tempoh sama tahun lalu. EBITDA meningkat 5.2% kepada RM1.1 bilion, manakala hasil perkhidmatan naik 1.3% kepada RM2.24 bilion. Lembaga pengarah turut mengisytiharkan dividen interim sebanyak 4 sen sesaham. Prestasi positif ini disumbangkan oleh pertumbuhan dalam segmen pasca bayar, pengguna, kediaman dan perusahaan serta pengurusan kos yang berdisiplin, kata Maxis. Jumlah pelanggan mudah alih meningkat 3.2% kepada 9.87 juta, didorong oleh pertumbuhan pasca bayar sebanyak 7.7%. Segmen pengguna kediaman dan perusahaan terus menyumbang kepada prestasi positif Maxis. Sebagai penyedia telekomunikasi bersepadu, Maxis mempercepat transformasi digital dengan sambungan gentian ke lebih 100,000 premis perniagaan dan menghubungkan 39 pusat data untuk meningkatkan kebolehpercayaan. Dengan asas kukuh dan strategi berfokus, Maxis terus melangkah ke hadapan sebagai peneraju digital negara.